Baru-baru ini, Menteri KBKT Ngah Koming akhirnya minta maaf atas isu I like you. Tapi ramai tertanya-tanya, ikhlas ke maaf tu? Atau sekadar untuk redakan tekanan politik? Kita semua tahu, isu ni bermula bila seorang wartawan bertanya kenapa projek rasmi kerajaan guna nama bahasa Inggeris bukan bahasa Melayu. Tapi masa tu, jawapan menteri bukan dengan fakta, bukan secara berhemah, tapi dengan nada ukutan. Which media you come from? Utusan Malaysia. I will remember, I will call your chief editors. I don't want you to come here and then highlight the thing, you spoil the entire thing. I will hold Utusan, I will call your chief editors. Alright, because this is national interest. Padahal wartawan cuma buat kerja dia. Tanya soalan yang ramai rakyat pun dah tahu. Menteri Komunikasi Fahmi pun dah teguh. Katanya terlatar itu memang tak patut. Yang lebih pelik, permohonan maaf hanya dibuat selepas 4 hari kejadian. Kalau betul-betul rasa bersalah, kenapa tunggu 4 hari? Kenapa bukan serta-merta? Saya tengok semula video permohonan maaf beliau. Ayatnya berbunyi begini. Menerima dengan hati yang terbuka segala teguran. Sekiranya ada rakan-rakan media yang terkilan dengan kata-kata itu, saya tarik balik dan mohon maaf. Perkataan sekiranya ada yang terkilan menunjukkan dia tidak benar-benar mengakui silap. Itu bukan permohonan maaf yang tulus. Itu ayat persyarat seolah-olah masih meletakkan salah di bahu orang lain. Kalau betul ikhlas, dia patut kata terus, oh saya silap dan saya mohon maaf. Tapi dia tak buat begitu. Sebagai rakyat, saya cuma nak ingatkan, kuasa bukan lesen untuk menekan, tapi amanah untuk mendengar. Dulu sebelum mendapat kuasa, Ngah Koming yang berguling-guling di atas jalan raya mendesak kerajaan amalkan kebebasan media dan kebebasan bersuara. Tapi sekarang bila sudah berkuasa, dia sedih pula mengamalkan dasar intimidasi dan menekan suara-suara yang tidak sealiran dengan dia. Biar lampu alayu menerangi bandar, tapi jangan biar ego memadamkan cahaya dalam hati.